Hai guys, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini saya nak buat DIY, nak tukar headlamp cover. Okay, saya tak tukar semua. Headlamp cover ni saya dah standbykan, saya beli dekat Shopee. Okay, kebanyakan orang dia headlamp ni dia orang spray. Okay, ini kawan saya punya, dia nak spray tu hari, tapi dah berapa kali spray, jadi dia tukar satu biji. Jadi saya minta dengan dia lah headlamp ni. Jadi saya plan saya nak tukar headlamp cover dia saja. Jadi macam mana saya tukar dan bagaimana saya pasang dekat kereta, tengok video saya seterusnya. Okay, sebelum kita menggunakan heat gun untuk melembutkan dia punya macam silikon lah dalam sini, keseluruhan dia. Jadi dia ada 4 skru mata bintang. Okay, ada 4. Okay, kita akan buka dulu. Okay, saya gunakan ni mata bintang. Tak tahu lah berapa saiz dia, lupa pula. Okay, kita akan buka. Okay, 4 biji skru. Ni kita boleh buka, letak tepi. Okay, sekarang kita akan panaskan dia dengan heat gun untuk kita cungkilkan keluar. Okay, saya menggunakan heat gun ni, ujung saya kepitkan lah. Ni boleh aksesori je ni. Okay. Okay, buka pelan-pelan. Dia agak melekat, jadi kita pelan-pelan lah tarik. Alright, dah dapat, lepaskan. Okay, kita ambil bahagian ni. Okay, ini kita akan tengok dalam dah kotor, kita akan cucikanlah berdebu. Okay, sebelum kita pasang yang baru. Manakala yang ni ada 2 skru, 1, 2. Baru kita boleh keluarkan bahagian yang chrome. Okay, 2 skru untuk pasang bahagian chrome ni. Jadi kita boleh tanggalkan. Dia ada klip, tapi kita klip sini, kita tarik sebelah sini je lah. Tak ada, tak ada, tak ada. Okay. Alright. Alright.
Inilah bahagian chrome dia. Oke, kita akan lap, cuci. Gunakan yang bersih, jangan gunakan yang kotor. Oke, time ni lah kalau siapa yang nak nak pasang LED sini ke DIY, boleh jugalah. Tapi saya tak nak pasang LED lah. Biar dia original je lah, biar macam ni. Oke, sekarang ini headlamp baru. Oke, cover headlamp baru. Oke, jadi kita akan pasang. Kedulkan dia macam ni. Ini ada 2 skru. Ingat skru tadi kat sini. Jadi kita akan ada lurah sini. Oke. Dia agak ketat. Biasalah barang baru. Ujung ni cuba kita tekan. Right. Dah siap. Masuk. Kita akan kuncikan. Oke, lari sikit. Right. Akan kuncikan. Sudah masuk. Sekarang kita akan pasang pula pada satu lagi kabel. Okey. Sebelum kita masukkan kabel dia, kita buang sedikit gam di sini supaya senang kita nak masukkan kabel nanti. Okey, kalau tak susah kita nak masukkan. Okey, bagi untuk ruang senang kabel masuk. Okey. Caranya kita heatkan dulu. Lembutkan gam dia. Dan kita korek. Apa-apalah. Okey. Okey guys, sekarang kita lihat. Okey, dia dah ada alo dia. Okey, alo dia. Senang nanti kita nak masuk casing dia, kabel dia. Dia dah ada punya alo. Tadi banyak gam asal dia tu. Jadi kita buang gam asal, jadi senang kita nak pasang. Tapi sebelum kita nak pasang, kita panaskan dulu. Panaskan dulu sikit. Barulah kita pasang. Okey, kita pasang dari hujung. Tekan. Okey, tanpa dia ada ruang tu tak apa. Tidak masalah. Jadi guys, saya menggunakan pengapit untuk dia lebih rapat lah sebab alat dia panas juga. Okey, ujung ini pun saya akan apit. Dia akan rapat lah kalau kita panaskan. Okey guys, agak-agak dah jarang sikit pun tak apa. Dia lubang sikit. Jadi kita masukkan silikon lah. Okey. Kita guna clear RB silikon. Beli dekat DIY. Jadi kita silikonkan lah. Okay. Yang pentingnya air tak bocor lah masuk ke dalam. Okay guys, saya dah bagi silikon semua. Jadi tunggu dia kering sekejap. Tapi sebelum tu,
kita nak kuncikanlah dulu beberapa bahagian yang perlu dikunci. Jadi selepas dia cukup kering, baru kita lekatkan pada kereta. Pertama, saya nak skrukan ni. Okey. Yang ni untuk tepi. Okey. Belah kiri, cover untuk menahan. Pergi ke sebelah ni, ada 2 skru. Kita akan kuncikanlah. Okey, kita tunggu dia kering. Okey guys, lampu yang saya nak tukar ni, sebelah ni, dia saya pernah spray ni, tapi tak dapat sebab dia dah kabur bahagian dalam. Kalau anda bandingkan sebelah sini, ini masih cantik. Jadi bahagian skru yang kita akan buka, satu di sini untuk lampu, ada satu skru dalam ni, okay, dan ada satu di tepi tu. Kita kena buka bumper ni lah. Okay, bumper ni belakang number plate ni ada satu skru. Okay, sini ada skru juga dalam ni. Okay, lepas tu bahagian dalam ni 2. Lepas tu semua yang di tepi ni nombor 10. Dan klip ni. Manakala di bahagian belakang ni, okay, ada satu klip bawah ni. Kita akan buka lah. Susah. Jadi saya rasa saya nak potong je klip ni. Sebab saya ada banyak stok. Okay, ada banyak stok klip ni. Jadi tak apalah, kita tukar kepada klip yang baru. Kan? Beda. Okay, keluarkan sedikit. Tu ada klip, tapi saya tak nak buka. Dia ada satu skru di bawah ni, nombor 10. Di tepi sini ada nombor 10. Okay, susah nak jangkau, dia di bawah ni nombor 10. Apa saya akan buka. Tekniknya saya menggunakan T. Okay, saya sorokkan di bawah, tekan ke bumper kita sedikit lah. Okay, tak apa, supaya kita senang buka. Kalau nak buka habis banyak kerja. Okay, dapat. Dan satu lagi skru bahagian ni yang perlu kita buka. Dia akan bersangkutan bahagian hujung. Okay, buka. Jatuh. Apa nanti kumpul. Right. Semua bahagian soket. Okay, keluarkan soket. Okay, soket. Sebabnya keluar sekali. Okay. Dan bahagian ni buka. Okay, sambungan soket ini ke arah sana. Alright. Dan satu lagi. Pusing je. Alright. Dah selesai. Okay. Inilah partnya. Jadi yang ni kita akan perlukan, kita pasang di lampu yang baru. Kunci di bagian atas untuk menahan.
bagian bawah. Okey, jadi kita akan rasmikan. Okey, buka dia punya cover. Right, lepas ni kita akan test dia punya lampu. Tengok berkilat guys. Okey, kita nak test lampu. Cek sambungan kita macam mana. Okey, klip-klip. Right, semua berfungsi. Okay guys, kerja saya pun dah siap. Tengok perbezaan lampu lama dengan lampu baru. Ini lama, itu baru. Jadi yang ni mungkin saya akan tukar dia punya cover, nantilah simpan. Jadi stok. Jadi diharap saya punya DIY ini dapat membantu anda untuk membuat menukar lampu kita. Jadi tak perlu, kalau anda beli satu biji ni harga 100 lebih. Lampu ni, dia punya cover ni agak murah. Jadi boleh cek dekat description di mana tempat saya beli, murah, tak sampai 100 pun. Jadi itu saja daripada saya. Salam jumpa di next DIY akan datang.